Kita kecil waktu zaman sekolah rendah, sekolah menengah, daripada bertadika lah, diajar untuk berfikir tentang masa depan. Sekolah tadika nak masuk sekolah menengah, sekolah rendah. Lepas tu kena belajar, dapat cemerlang untuk sekolah menengah. Dan dalam fasa itu pun dah daripada kecil sudah diatur dan dirancang untuk kita fikir nak pergi masuk universiti, ada kerjaya. Semua tu dengan lonjakan pemikiran sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Betul tak? Dulu waktu kecil. Tapi bila dah besar, bila dah besar, kita dah ada kehidupan sendiri, kadang-kadang dah ada kerjaya. Cuma sampai satu waktu kita akan diuji. Semua orang ada fasa dia, betul. Fasa kehidupan, duduk atas, duduk di bawah. Dan kita terduduk dengan keputusan kehidupan kita ambil. Kita kerja, kita resign, kita ada masalah, kita ada sedikit kemalangan dalam kehidupan, musibah ataupun ujian lah. Betul. Cuma bila waktu kita lalu tu, bukan sebab kita tak bijak, tak pandai, kita tersalah laluan kehidupan, bukan. Tapi itulah ujian yang Allah bagi, tanda kasih pada kita, supaya kita refresh balik minda kita. Waktu tu saya pernah rasa, sebab tu saya nak kongsi hari ni kan. Bila kita sampai satu waktu kita terduduk dengan kehidupan kita sendiri, kita nak ke depan kita tak tahu, kita nak ke belakang reverse pun tak boleh, kita nak ke kiri ke kanan kita tak nampak kabur. Waktu itu tolonglah carilah orang yang boleh bantu kita, memberi sinar harapan baru. Kita bukan tepu di minda, kita bukan tidak cerdik, kita bukannya hilang arah. Cuma Allah sudah mengatur kehidupan manusia, dia kena bersilaturahim, ada ukhuwah dalam diri. Jadi kadang-kadang carilah, kalau tak jumpa orang, bagi tahu 10 orang dengan perspektif minda yang kita rasa tidak bagus, condemn kita apa semua, tak apa. Carilah orang yang betul. Dan bila nak cari yang betul, carilah pada platform yang betul. Pergi jumpa orang yang arif. Jangan cari orang ke tepi kedai kopi, orang rakan-rakan kita dah tahu tak apa nak boleh pakai. Cari orang yang boleh selesaikan masalah. Kalau bab kesihatan, cari orang kesihatan. Kalau soal rohani, kita carilah orang rohani. Sebab kadang-kadang kita dah terlalu tepu dengan minda kita. Bila kita tanya orang, dia akan memberi harapan dan jalan yang baru, yang lebih jauh, lebih jelas, lebih cerah, InsyaAllah. Sebab rahmat Allah dia tak datang daripada individu kita sendiri. Bijak tak mana pun kita akan terduduk. Tapi bila kita tanya orang, Allah akan bagi ruang yang baru. Itulah hikmah dan kasih sayang Allah. Sebab tu saya nak mengajak lah untuk tanya orang-orang terdekat, rakan sekeliling. Bukan, kadang-kadang kita bukan nak duit, cuma sedikit keharmonian untuk kita cari jalan yang baru. Waktu umur 20, umur 30, kita pun nak fikir tentang umur 50-an. Kita nak tua macam mana, nak ada usia tu di usia yang sudah lanjut usia, dengan keadaan macam mana. Tapi bila kita tanya, orang cakap tak payah fikir, kau buat kerja kau, aku buat kerja aku, jangan fikir orang. Pula lain cerita lah, tak apalah. So boleh untuk dapatkan perkongsian seterusnya, follow saya, insyaAllah kita cuba yang terbaik. Saya berkongsi daripada hati untuk orang muda, anak-anak muda, terutama yang berpotensi, rakan-rakan sebaya dengan anak saya. Semoga anda semua menjadi orang yang terbaik, yang hebat, dan generasi yang lebih baik daripada sekarang, insyaAllah.